Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fashina Suha binti Yusni akan menerangkan tentang bahan dan aktiviti pengajaran untuk tugasan 3 KPPB. Saya telah menyediakan satu bahan maujud iaitu jom keru, iaitu jom kenal huruf. Di sini terdapat huruf-huruf bagi konsonan, vokal dan konsonan. Jadi objektif bagi bahan aktiviti ini adalah untuk mengesan huruf besar dan huruf kecil, juga untuk mengenal pasti huruf vokal dan huruf konsonan. Jadi cara nak bermain permainan ini adalah senang saja. Terdapat huruf vokal dan huruf konsonan. Murid perlu mengambil satu huruf kecil di dalam kotak. Di dalam kotak ada beberapa huruf kecil. Jadi murid perlu mengambil satu huruf kecil secara rawak yang terdapat di dalam kotak. Contohnya, murid memilih huruf C. Jadi murid perlu mencari padanan huruf besar bagi huruf kecil C. Dan murid perlu menggantungkan huruf tersebut. Jadi di sini murid dapat melihat huruf kecil bagi C dan huruf besar bagi C. Di samping mengenal pasti di mana satu huruf vokal dan di mana satu huruf konsonan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.